Hello. Goodbye. Okey, aku pelik lah. Korang rasa kenapa bulan puasa ni Akmal Hazim tu hari-hari makan protein banyak? Bulan puasa ni ramai betul takut muscle susut sebab makan tak cukup. Betul kan guys? Sebenarnya kalau kita tak panik, tak gelabah, fikir benda ni betul-betul, actually waktu makan kita je yang berubah. Which is, sebelum ni kita makan siang hari, tapi sekarang kita makan pada waktu malam. Bukan tak makan langsung. Tapi korang tahu tak, dengan diet high protein yang betul, korang bukan je boleh maintain masa korang, siap boleh grow lagi. Jom aku share cara paling senang. Yang pertama, start berbuka puasa dengan protein dulu. Ayam, ikan atau daging bakar. Kalau boleh, elak makan makanan yang berminyak ataupun yang bergoreng-goreng. Tambah cup yang bagus macam sweet potato dan nasi basmati. Ataupun apa-apa sayur yang korang boleh selesa nak makan. Baru badan korang recharge balik energi kita. Yang kedua, lepas tarawih, terus top up protein korang. Feed protein paling senang nak prepare. Gentle gang. Tipu kalau kata susah. Kat sini dah mudah nak dapatkan 30 gram protein siap. Ada BCA and glutamine lagi. Kalau campur dengan pisang, letak sikit peanut butter, syahdu man. Tapi kalau korang prefer solid food pun tak ada masalah. Contohnya, maybe korang boleh makan scrambled egg dengan roti ataupun tempe yang masak dalam air fryer. Yang ketiga, wajib sahur dengan high protein. Kalau senang nak telan masa sahur tu, korang boleh makan overnight oats. Lepas tu, kalau yang tengah guna mash protein, boleh add on hard mash untuk sustain more energy sepanjang hari. Sebab kalori dia tinggi kan? Protein dia pun tinggi. Siap ada 240 gram premium carbs lagi. So guys, bila korang monitor betul-betul pemakanan masa bulan puasa ni, korang tak perlu risau pun pasal masa drop ataupun susut. Yang penting, pergi gym macam biasa and workout je macam bulan-bulan sebelum puasa. Okay, kalau korang suka tips macam ni, like banyak-banyak, follow akaun Fit First and selamat berpuasa kawan-kawan semua. Fit First untuk Malaysia.